Salamat alam. Assalamualaikum. Cuba tengok keliling. Itu dia. Kali ni kita mai bercamping dekat Gua Kelangi. Dan kita bersama dengan Cikgu Aida. Seperti biasa bersama ahli-ahli warga rentak alam warisan Melayu. Kita akan bersama-sama menelusuri ataupun bersama-sama berukhuwah berkasih sayang di antara yang ada dan menelusuri sejarah mistika Gua Kelangi. Kalau anda melihat belakang cikgu, semua trip ini disertai oleh ahli sahaja dan bersama-sama adik-adik kami ini bersusah dan juga bersenang bersama-sama untuk di dalam rentak alam sana. Kalau anda ingin melihat ataupun ingin follow Cikgu Aida, jangan lupa share link dekat bio tu ada, klik je daftar jadi ahli kami. Rentak alam warisan Melayu, kita pergi nanti ke 6 gua, kita menyusuri di manakah. Tunggu. Assalamualaikum. Mamut rasa kamanungsa murang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rentak alam. Hai, hari ni kita bersama berkhemah ataupun di trip Gua Kelangi, Mistika Gua Kelangi. Kita akan menelusuri dan kita akan pergi ke gua pilihan yang ada di Gua Kelangi. Anda boleh tengok sekeliling kita. Semua ahli kita masak sama-sama dan kita mendengar perkongsian daripada cikgu. Jangan lupa, kalau anda berminat untuk bersama dengan cikgu, boleh tekan link di bio dan masuk ahli, kita join eksplorasi yang ada. Assalamualaikum, salam alam. Kiri geni mawingo-wingo. Saya jauh sikit ya. Hanya di rentak alam je ada benda ni ya. Hanya di rentak alam. Ikan goreng rentak ni. Ikan goreng rentak. Cikgu Aida. Menyo among karso sagotra.
meh amlas asih tumrap marto watek nalendra kang enut abdi loso mingkara yang widi jagat noto janoloko datan badol laku karmo Hai, Assalamualaikum, salam ta'alam. Hari ini cikgu bersama dengan semua ahli warga dan ta'alam dipimpin oleh Tuan Manap untuk menelusuri 6 gua yang berada di Gelanggi. Kalau anda lihat di belakang cikgu ni, kita ada satu pokok tua yang mana dahulunya ia menumpang, tapi kuasa Allah dia boleh mendirikan semuanya dengan sendiri. Dan dia sudah bertapak di sini beratus-ratus tahun dahulu. Kalau anda ingin lihat ataupun anda berminat dengan sejarah Melayu ataupun bersama-sama cikgu explore mengenal alam dan sentiasa bertahmid kepada Allah, ayo kita masuk ahli dan ta'alam warisan Melayu. Ada link di bio. Jangan lupa, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. Datan badol laku karmo Dam, bagi tahu sikit Dam, rasa macam mana? Sedap. Nak cari apple tu. Pergi Rasa apple Gua Gelanggi. Tak macam daun siribunian tau. Rasa apple daun ni. Betul. Asam Jawa. Pucuk asam Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah sampai di Gua Gajah. Untuk tahu selebih lanjut, tekan link di bio di bawah. Salam dan ta'alam.